Good morning, selamat pagi guys, selamat pagi 27 hari bulan, hari Sabtu ni. Welcome guys, welcome to Viral News Malaysia edisi di rumah. Di rumah kita ini ya. Jadi setelah saya rasa dekat 2 hari Christmas, kali ini kita di rumah saja. Dan of course kita akan memperlihatkan apakah Viral News Malaysia yang ada pada hari ini. Okey, turutan ataupun rentetan daripada kes addendum Najib Tun Razak kali ini di berita harian online. Najib dipenjara 15 tahun, denda 11.38 bilion. Penjara dia kan 6 tahun untuk kes SRC. Ini tambah lagi 15 tahun. Okey, beritanya ni. Bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak dikenakan hukuman penjara 15 tahun, didenda 11.38 bilion oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Persekutuan yang bertindak selaku Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Colin Lawrence, sekerah jatuhkan hukuman pada 9 malam selepas beliau dahulu mendapati bekas Presiden UMNO itu bersalah terhadap 4 tuduhan menekan kedudukan untuk suapan 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram menerbitkan jumlah yang sama. Okay? Bagi setiap 4 tuduhan penggunaan kedudukan, hakim menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap Najib dan 5 tahun penjara bagi setiap tuduhan mengubah wang haram. Semuanya berjalan serentak. Okay? Maksudnya dia ada 21 tuduhan. 21 tuduhan kali berapa tu? Kali 5 tahun. So satu tuduhan 5 tahun. Memang susah lah guys. Bagi tuduhan pertama, Najib dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Didenda sejumlah 303 kurungan 149 197.15 sen. 303,149 bilion ni saya rasa. Kira hukuman penjara tambahan 10 tahun sekiranya gagal membayar denda. Gagal bayar jumlah ini, denda 10 tahun lagi tambahkan, maksudnya dia akan dipenjara selama 25 tahun. Tahu jumlah ini? RM303 149 197.15 sen. Okey, bagi tuduhan beliau kedua, beliau dihukum penjara 15 tahun, denda RM454,499,636.40 sen dengan hukuman penjara tambahan 10 tahun jika gagal membayar. Tuduhan kedua tu, satu pertama tadi 15 tahun, kedua dah 25 tahun. Kedua dah 15 tahun, 30 tahun dah. Bagi tuduhan ketiga pula, yang ketiga, beliau jatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, denda sejumlah RM10,407,384,630 dan hukuman tambahan jika gagal membayar 10 tahun. Berapa tahun dah tu? Tadi dah 30. 15, 30. Ni dah 45 tahun. Aduh. Keempat, hukuman penjara 12 tahun, denda 222-854-603.50 sen dan hukuman penjara 10 tahun jika gagal. Ada 4 pertuduhan. 4 pertuduhan ya. Dengan satunya penjara 12 tahun. Aduh. Kesemua hukuman penjara bagi keempat pertuduhan ini hendaklah dijalankan serentak antara satu sama lain. Jalan serentak ya. Selaras dengan Seksyen 292 Kanun Tata Cara Jenayah. Hukuman hanya akan bermula selepas tamat tempoh penjaraan yang sedang dijalani oleh tertuduh, iaitu selepas tamat hukuman kes SRC 6 tahun itu, yang semua tadi itu akan berjalan terus. Berapa puluh tahun di penjara macam ni. Dah lah, kalau tak bayar akan tambah lagi 10 tahun. Ayo. Bagi kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pembunuhan Wang Haram AMLA, tertuduh didapati bersalah atas kesemua 21 tuduhan, dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 tahun bagi setiap tuduhan tanpa denda. Maksudnya ayat ni, ya, perubahan wang haram ini 21 pertuduhan, 21 pertuduhan, okey,
dan setiap satu itu 5 tahun. Okey lah, so maksudnya 21 darab 5 dekat 10 21 5 101 tahun. Apa? Aduh. Dua satu pertuduhan, ya. Bagi setiap tu maksimum 5 tahun bagi setiap pertuduhan. Maksimum sajalah. Ya. Wah, ini memang semua hukuman berjalan serentak hanya selepas tuduhan. Okey, baik. Ini adalah kerana pertuduhan dalam kes ini dan kes SRC bukan transaksi yang sama, adalah berasingan. SRC yang berasingan, ya. Okey. Selain hukuman pemenjaraan dan denda, mahkamah turut memerintah Najib memulangkan semua sum recovery, iaitu 2/081/476/926, 2 juta asal ini, sebagaimana dinyatakan seksyen 55/2 Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, pencegahan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Kegagalan memulangkan jumlah tadi, kalau gagal memulangkan jumlah RM2/081/476/962 itu, okey. Gagal memulangnya, hukuman Najib boleh tambah lagi 2 tahun 6 bulan bagi setiap 9 tuduhan perubahan wang haram. Aduh, memang tinggal di penjara sajalah Najib ni. Aduh. Sekiranya berkata beliau membuat hukuman berkenaan selepas meneliti semua faktor meditasi dan kepegawaian hidup serta faktor pemberat yang dibangkitkan oleh pihak pendakwaan. Katanya beliau juga memikirkan kes yang dirujuk oleh kedua pihak serta prinsip undang-undang yang terpakai. Saya memikirkan pertimbangan utama dan penjelasan hukuman, iaitu kepentingan awam serta faktor-faktor meditasi lain secara keseluruhan. Sementara itu, hakim turut merekodkan bahawa Najib tidak memohon bagi menangguhkan hukuman, bagaimanapun dengan kebebasan berbuat demikian pada masa depan. Okey. Wah. Najib is 72 years old. Okey. Right? My goodness. Jadi itulah guys. Okey. Perbincangan kes Profil Tinggi ini berlangsung selama 7 tahun. Tahun ini dah muktamad lah. Selama 7 tahun naik turun mahkamah. Inilah penamat ni guys. Menarik perhatian semua antarabangsa. Kes 1MDB ni melibatkan antarabangsa. Even melibatkan antaranya adalah artis-artis Hollywood juga terlibat bersama juga, antaranya. Okay, mengambilkan 50 saksi dan 9 hari ujian lisan pada peringkat pendakwaan. Selepas 7 tahun, akhirnya tutuplah buku untuk kes Datuk Seri Najib Razak, 1MDB dan sebagainya. Walaupun Jolo masih bebas, itu saya tak tahulah apa cerita Jolo ni. Masih bebas. Saya rasa hukuman dengan jumlah hukuman yang diberikan ini, I believe Datuk Seri Najib akan dipenjara seumur hidup. Umur 72 guys. Itulah. Jadi maksudnya dari sini kita kena mengambil iktibar bahawa wang tadi adalah musuh kepada kita ni. Wang digunakan dengan betul, okey. Tapi wang disalahgunakan akan bagi kita akan terkena hukuman di penjara sebagainya. Jadi elak daripada mengambil rasuah. Baik pejabat awam, pejabat swasta, baik kita ini orang biasa ni ambil rasuah, tolong. Sekali buat, 2 kali buat, 3 kali buat, mesti akan kena punya. So kita mesti membasmi diri kita pada rasuah. Itu saja berita pada hari ini, iaitu News Malaysia tutuplah kes ini melibatkan Najib. Ya, melibatkan Najib Razak. Ya, itu kes. So, thank you for watching. So, hari Sabtu, jumpa lagi dalam berita dalam News Malaysia. Bye. Woi, kesian tu. Penjara ya. Kalau dikira-kira penjara ya lama ya, seumur hidup ya.